saya serahkan sesi ini kepada moderator yang tidak asing lagi, seorang host TV, seorang motivator dan penulis buku. Dan untuk tanpa membuang masa, saya serahkan pentas ini kepada Tuan Amin Idris. Dipersilakan. Terima kasih Cik Pengerusi Majlis, hadirin hadirat, kepada semua pengunjung Alpha Angle yang dulu pernah dikenali dengan nama Jaya Jesco. Saya masih ingat lagi tuan-tuan, zaman saya student di UIA dulu, ini tempat saya lepak. Dulu ada MPH, saya tak tahu ada lagi ke tak. Yang pastinya kita ucap tahniah kepada Kementerian Kesihatan Malaysia khususnya kerana penganjuran program pada hari ini. Hadirin dan hadirat sekalian, saya tak nak melengahkan masa kerana kita tak ada masa yang banyak. Yang sedang menonton online pun, tolong komen ready kalau dah ready. Saya cukup suka dengan topik kita hari ini tentang kita nak hapuskan stigma kesihatan mental dan kesihatan mental untuk semua. Sebab Dr. Azizul, Dr. Waramlah dan juga Puan Anita, realiti sekarang doktor, kalau dia sakit perut, sakit gigi, sakit kepala, sakit lutut sebab main pickleball, kan, dia tanpa rasa segan silu, tak rasa takut jumpa doktor. Tapi kalau dia ada masalah mental, dia rasa macam segan dan takut untuk bertemu dengan pakar, menyebabkan sakit mental semakin teruk, semakin teruk, semakin teruk, lama-lama tidak terubat. Soalan saya Dr. Azizul, apa sebenarnya stigma ini yang menyebabkan proses penyembuhan mereka? Adakah kerana macam saya sebut tadi atau ada sebab lain? Silakan doktor. Terima kasih Tuan Amin Idris selaku moderator kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan selamat pagi kepada semua yang hadir di kompleks Alpha Angle ini. Seperti mana Tuan Amin kata tadi, tempat lepak biasa semasa UIA. Saya kena tanya anak saya sekarang di UIA, dia lepak di sini juga ke tidak? Tak, kalau dulu, sebab dulu tak ada mall lain. Dulu Wangso Walk tak ada lagi, Melawati Mall tak ada lagi, ini je. Sekarang doktor kena tengok kat Melawati Mall lah. Jadi berkenaan dengan masalah kesihatan mental ini, saban tahun Kementerian Kesihatan Malaysia sebenarnya buat kajian di kalangan penduduk dan masyarakat kita tentang berapa banyakkah impak ataupun kesan mereka yang mempunyai kesan masalah kesihatan mental ini. Dan kita dapati bahawa kajian tersebut menunjukkan bahawa memang di kalangan rakyat kita ini mempunyai peratus-peratusan yang kita bimbang, terutama lagi kepada mereka yang bergolongan muda remaja, kerana mereka inilah yang akan menjadi barisan pelapis pemimpin pada masa depan. Namun apabila kita sentiasa memberi stigma kepada masalah kesihatan mental ini, kita bimbang masyarakat pada masa depan agak rapuh dia punya kekuatan minda dan emosi mereka bagi memimpin negara kita. Jadi kalau kita tengok sebanyak apa itu stigma sebenarnya? Ya, betul, sebab ramai yang dia tanya ke Instagram saya, stigma tu apa? Ya, betul. Jangan kita ada stigma statement dengan bunga-bungaan, tapi stigma dalam kesihatan mental ni lebih kepada merujuk pandangan negatif individu ataupun masyarakat. Ya, mereka mempunyai pandangan yang serong, ya, dan mereka akan memberi diskriminasi kepada mereka ataupun individu ini. Jadi kalau kita tengok mungkin secara mudahnya kita bagi dua stigma ini. Satu stigma oleh masyarakat dan keduanya stigma oleh diri kita sendiri. Kalau stigma oleh masyarakat itu lebih kepada apa tanggapan mereka di luar sana tentang individu yang mempunyai masalah kesihatan mereka ini. Kita dapati bahawa di luar sana mereka kata, oh kau ni mental lah, kau ni tak waras lah, masuk air ke macam tu. Jadi ini yang pandangan masyarakat buat. Dan seterusnya apabila impak ada, seterusnya bila individu itu mendapat teguran masyarakat ini, mereka pun ada stigma terhadap diri mereka sendiri, iaitu mereka rasa bahawa apa yang dicakapkan oleh masyarakat itu ada benarnya. Jadi mereka meletakkan kesalahan kepada diri sendiri. Mereka rasa malu, rasa rendah diri untuk menyatakan perasaan mereka.
So ini memberi impak yang tidak baik kepada diri orang itu. Macam mana? Individu yang merasakan bahawa mereka ada masalah kesihatan mental ini akan enggan untuk tampil ke hadapan, untuk mendapatkan rawatan. Sebabnya mereka takut akan dihukum dan dipandang serong. Itu yang pertama sekali. Yang keduanya, apabila individu ini mengaku mereka ada masalah kesihatan mental, mereka akan diasingkan oleh orang sekeliling mereka. Sekiranya kalau mereka ada kawan-kawan yang baik, tapi apabila dapat tahu bahawa Aminah ini bukan nama sebenar, ya, pergi jumpa dengan kaunselor ataupun psikiatri, dia terus kena palau ataupun diasingkan. Ya, jadi akan mendatangkan masalah stigma kepada individu itu. Seterusnya bukan saja di kalangan sekolah, Tuan Amin, di tempat kerja sekalipun, diskriminasi ini tetap berlaku juga. Kalau ada di kalangan pejabat mereka, kaki tangan mereka yang mempunyai masalah ini, mereka akan disisihkan. Mereka akan dipandang bahawa tidak berfungsi itu pasal masalah mental mereka, tanpa mereka melihat dan mendengar dulu apakah sebenarnya yang mengganggu fikiran mereka. Jadi ini disebabkan oleh mereka takut dilabel. Mereka rasakan bahawa tidak mau melibatkan keluarga. Kerana kita masyarakat dekat Malaysia ini yang penuh adat ketimuran dan keagamaan yang tinggi, macam mana acuan keluarga, macam itulah produknya. Jadi kalau aku yang ada masalah kesihatan mental ini, dia akan mencerminkan bahawa macam inilah mak ayah kita, keluarga kita. Jadi jangan beritahu orang lain kalau kita ada masalah mental, kerana dia akan mencerminkan inilah keluarga kita. Jaga aib keluarga, jaga maruah keluarga. So mereka tak nak cakap bahawa mereka ada masalah penyakit ini. Dan seterusnya, ini sangat common. TikTok, FB, saya tak ada akaun itu. Ramai orang bercerita, kalau ada sakit mental, jangan makan ubat. Nanti makan ubat, kau ni akan ketagih. Kau akan macam zombie. Jadi dia bimbang kat situ. Pakai social media lah ni Bukan macam itu. Jadi pengaruh ini sangat tinggi. Dan seterusnya, mereka takut kepada fear of unknown reason. Maksudnya, dibayangkan dalam zaman-zaman dulu, kalau jumpa dengan doktor psikiatri, kliniknya akan ada pagar, akan ada di terpencil sana. Pergi mana tu Aminah? Lagi sekali Aminah. Maafkan kalau nama Aminah saya sebut saja, ya. Soalan sebelah ni Amin. Dia kata, Aminah ini rasa segan nak cakap saya nak pergi klinik psikiatri. Saya nak pergi klinik sana lah pasal ada masalah kesihatan. Jadi label ini juga mendatangkan stigma yang tinggi. Jadi ini sedikit yang saya boleh kupas, ya, apa itu stigma dan kesannya kepada masyarakat dan juga individu. Terima kasih Dr. Azizul. Tuan-tuan, kita bagi tepukan kepada Dr. Azizul jawapan yang menjadi mukadimah kepada perbincangan kita. Dr. Waramlah, kenapa seronok balik kampung? Kerana bila balik kampung melihat sawah padi, melihat estate getah, melihat pohon, pokok durian, buah-buahan, rasa tenang. Tengok sungai, seronok. Bila balik bandar, serabut semula. So, kadang-kadang kalau balik kampung macam, alah, tak nak aku balik kan. Sebab orang Kelantan kata, serabut perut. Peherak, serabut perut. Kerana realiti berada di bandar, kita berhadapan dengan high expectation. Kalau yang kerja penyewa awam, ada sejenis makhluk bernama KPI contohnya, kan? SAT, kan? Apa lagi, lambakan kerja, let alone label di kalangan masyarakat, kan? Jadi persoalannya, macam mana realiti kesihatan mental orang-orang di urban area ataupun kawasan bandar? Ada tak di sana statistik, data-data dan fakta menunjukkan bahawa orang-orang bandar ni nampak je okey, rupanya tak apa nak okey, doktor? Cerita sikit. Okey, terima kasih Tuan Amin, ya. So kalau kita bercakap tentang statistik, saya kongsikan sedikitlah, ya, hasil daripada tinjauan kesihatan dan mobiliti kebangsaan, ya. Kita bandingkan antara tahun 2019 dengan 2023, itu memang nampak peningkatan sebanyak 2 kali ganda, ya. Prevalence kemurungan daripada 2.3%. Tahun bila tu, doktor? 2019 dan juga 2023. Daripada 2.3 naik ke 4.6%. Ni pasca PKP lah ni? Ya, itu pun antara faktor jugalah, ya. So kita nampak kat situ kenaikan dan kali tu, dan kebanyakan daripada mereka ni, ya, mereka yang daripada golongan muda. 16 ke 30 tahun.
So kita tahulah itu ya fasa perubahan daripada kanak-kanak ke remaja. Saya pakcik-makcik tenang je hidup ya. Macam-macam dia dah otai. So dia relax. Dan juga belia daripada habis universiti masuk ke alam pekerjaan. So nampak itulah antara faktor risiko dia mengapa tinggi di kalangan yang muda ni. Dan juga di kawasan bandar juga. Macam kita di urban area. Sebab apa? Sebab macam Tuan Amin cakap tadi, kalau di kampung kita nak release, nak healing senang. Kita ada air terjun, kita ada hutan-hutan yang kita mendamaikan. Tapi kalau di KL ni, kita berdepan dengan kos sara hidup yang tinggi. Kita berhadapan dengan pressure ataupun tekanan tinggi di tempat kerja. Dan kita juga berhadapan dengan kesesakan lalu lintas. Setiap hari kita akan menempuh jam. Jadi itu antara faktor kenapa di kawasan bandar ni kita punya stres agak tinggi lah. Dan bila stres tu tinggi, dia akan memberi impak lah kepada kita punya produktiviti di tempat kerja juga. Dan kalau ditanya, kenapa kesihatan mental ni, yang kita tengok masyarakat tak menganggap dia ni macam penyakit-penyakit lain. Dia tak anggap masalah isu kesihatan mental ni sebagai part of asas kepada kesihatan. Sebab apa? Sebab kita punya persepsi kita. Bagi kita kalau penyakit mesti kena visible, kena nampak. Kalau diabetes mesti kena nampak gula tinggi dalam darah. Potong kaki ya. Potong kaki betul. Kalau darah tinggi, BP kena tinggi. Ya. Tapi kalau mental, kita tak nampak. Dia invisible illness. Boleh gelak je. Itulah. Dia tak ada yang konkret. Macam tekanan darah tu. Jadi dekat situ persepsi kita, kemudian stigma kita lah macam yang Dr. Azizah terangkan panjang lebar. Dan itulah kita nak masyarakat kita buka minda supaya mereka nampak kesihatan tu dia ada dua sided. Fizikal dan juga mental. Dua-dua kita kena kejar. Macam duit shilling. Ada kepala, ada ekor. Sama, tak boleh dipisahkan. Even WHO pun mendefinisikan kesihatan tu sihat dari segi mental, fizikal dan juga sosial. Itulah daripada saya. Tuan-tuan, kita bagi tepukan untuk Dr. Waramlah. Nak sebut bahawa tuan-tuan, beliau mengesahkan bahawa kes kesihatan mental ni bukan kes kecil dan lebih menakutkan. Masa depan kita pun agak merisaukan kerana dia membabitkan golongan muda. Sebab mereka lah yang akan mendepani negara kita pada masa akan datang. Dan lebih menakutkan, mereka lebih concern ke Jimani dan tinggi sakit jantung. Memang serius lah kan. Tapi sedarlah lagi serius kesihatan mental. Saya nak bagi kepada Puan Anita, Presiden MIASA yang begitu aktif memperjuangkan isu-isu kesihatan mental. Saya ucap tahniah Puan di atas kesungguhan ini. Kita berikan tepukan dulu untuk Puan Anita dan Puan. Di dalam perjuangan ini, dia mesti ada suara dominan yang sering dinyatakan oleh mereka yang melalui fasa ini. Orang yang rasa di kesihatan mental. Apakah keluhan terbesar yang sering MIASA dengar lah, yang membabitkan orang-orang yang bergelut dalam kesihatan mental? Adakah dia kata orang tak pedulikah? Ataupun kerajaan tak ambil potkah? Ataupun persatuan ada macam tak adakah? Ataupun yang manakah? Bagaimanakah? Silakan Puan. Boleh, terima kasih Tuan Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Baik, alhamdulillah. Okey, keluhan yang tadi Tuan Amin sebutkan semua ada, kira semua tick box lah, check lah kita kata. Tapi sebenarnya dalam pengalaman MIASA Malaysia sendiri, sebab kami adalah sebuah badan NGO yang digerakkan, ditubuhkan oleh para pejuang sendiri. Jadi disebabkan oleh itu mudah sebenarnya untuk para pejuang, individu-individu yang bergelut, yang berjuang dengan penyakit mental untuk hadir ke MIASA Malaysia. Mereka tidak rasa dihukumi, dihakimi. Stigma itu mungkin tidak ada ataupun sangat kurang. Yes, betul. Because they know we are people who live with the condition, kan, dia berbeza di situ. Jadi mereka berasa selamat. Jadi bila datang je ke MIASA Malaysia, psychological safety itu terus ada. Dia berbezalah kalau di tempat kerja khususnya. Jadi bila kita bercakap tentang mungkin keluhan utama, biasanya adalah bukan simptom ataupun bukan penyakit itu khususnya, tetapi rasa kesunyian itu sebenarnya. Sunyi kenapa? Disebabkan oleh mereka tahu, Amin, sebenarnya kalau kita bercakap secara terbuka, aku berjuang dengan penyakit mental ataupun aku ada penyakit mental,
biasanya penghukuman, penghakiman, stigma seperti apa yang Dr. Azizul sebutkan Judgment, tadi. right? Judgment, of course, sebab stigma ni adalah perkataan yang negatif. Stigma tidak boleh menjadi positif, ya. Jadi konotasi penyakit mental itu adalah negatif. Jadi kalau kita nak bercakap tentang saya rasa keluarga saya tak faham, tempat kerja tak faham, sekolah tak faham, universiti tak faham, semua tak faham, itu biasa, itu kita dah tahu, that is a standard response. Tetapi kesan akibat apabila tidak difahami ataupun orang tidak faham itu adalah kesunyian yang akan berlaku. Kenapa? Sebab mereka sudah tentu diisolasikan, betul, disisihkan, dipinggirkan daripada semua segi dalam segala orang kata aspek. Jadi inilah sebenarnya yang menyebabkan individu yang bergelut berjuang dengan penyakit mental sukar untuk menjadi terbuka apabila mereka didiagnose dengan penyakit mental. Jadi kenapa saya mungkin ya di antara tuan-tuan dan puan-puan yang tidak tahu, saya adalah seorang individu yang hidup berjuang dengan penyakit mental, didiagnose 12 tahun yang lalu, dan disebabkan oleh saya faham stigma ini. Kerana apabila stigma hadir, berlakulah diskriminasi, ya. Kemudian berlakulah orang kata human rights violations, abuses, ya. Maknanya diisolasikan, pinggirkan, mungkin singkirkan, ya, dan pelbagai lagi aspek yang lain. Dan disebabkan oleh itulah saya orang kata terbuka apabila berbincang dengan suami berkata, you know, why don't you go public with your condition, kan? Mana tahu insya-Allah moga-moga dapat membantu orang lain. Dan bagi saya kan Tuan Amin dan semua, disebabkan oleh saya faham desperation itu, dan saya tahu bagaimana perasaan sunyi dan takut dan malu itu, bagaimana rasanya, saya nak memberikan kalau boleh shortcut kepada individu yang lain supaya mereka tidak perlu melalui kesusahan, kesukaran yang saya lalui, insyaAllah. Keyword dia ialah rasa takut dan malu Dan sunyi. dan sunyi, lonely. Lonely, betul. Itu keluhan mereka yang mengalami masa ini. Sebab kalau simptom tu dah menyebabkan kita dah rasa malu, takut dan sunyi sudah tentu, dan bayangkan apabila nak berkongsi mungkin tidak didengari, kemudian dihukum pula. Ya. Itulah dia. Tuan-tuan, bagi tepukan untuk Puan Anita, Terima kasih. perjuangan yang besar. So sekarang dah okey? Alhamdulillah, apabila dah lama berjuang, kita tahu macam mana nak mengatasinya. Kita dapat orang kata menjalani satu kehidupan yang lebih berkualiti. Dan saya pula memang seorang individu yang orang kata lebih extroverted in that sense. Jadi saya menggunakan, orang kata saya leveragekan extrovertedness itu untuk orang kata menjadi advocate lah kepada insan-insan yang berjuang dengan penyakit mental, insyaAllah. Alhamdulillah. Dua benda kita belajar, tuan-tuan. Pertama, it's okay not to be okay. Betul. Macam drama Korea pula, ya. Hari itu teach them a lesson, kan. Dan yang kedua, Puan Anita membuktikan bahawa dengan tools yang betul, dengan ilmu yang betul, dengan circle yang betul, masalah mental boleh diatasi. Betul, insyaAllah. Masalahnya pula, Dr. Azizul, kewujudan social media dari sudut positif, dia memberikan kita sumber maklumat yang cukup banyak, bahkan melampau banyak. Adakah ia menjadi satu kelebihan di dalam kita mengatasi masalah mental, ataupun the other way around? Contoh, salah satu ni saya buat satu confession, tuan-tuan. Salah satu kebanggaan saya dan isteri saya ialah kami berjaya memberi handphone kepada anak kami selepas SPM. Maknanya selama 17 tahun anak saya, Kristina namanya, dia tak ada handphone. Dia masuk UIA baru ni. Sebelum dia masuk tu, masa tu dia tengah final paper SPM, birthday dia pun bulan 12. Dia punya first handphone masih itu. Dia pergi sekolah, kecoh, tuan-tuan. Kawan-kawan dia kata, weh, Iman ada handphone, kan? Maksudnya dia dikenali sebagai makhluk yang tak ada handphone. Cuma ada satu masalah. Kalau saya WhatsApp dia hari ni, dia reply malam. Alasan dia, kakak tak tahu letak phone kat mana. Maknanya dia tak attach dengan phone lah. Sesangka itu masalah yang bagus, kan? Itu saya bangga lah. Walaupun hanya Tuhan yang tahu cabarannya dahsyat. Soalan saya, Dr. Azizul, adakah trend tentang social media ni sebenarnya dia membantu mengatasi stigma, ataupun dengan izin membengongkan lagi masyarakat kita
di dalam menangani masalah kesihatan mental? Dr. Azizul. Okey. Penyampaian maklumat sebenarnya mesti seiring dengan perkembangan teknologi dan kemudahan yang diberikan, termasuklah dalam platform social media. Kalau kita lihat apa yang Dr. Waramlah cakap tadi, dapatan-dapatan survey ini pada masa dulu telah pun lama berlaku, tetapi penyampaian maklumat ini tidak sampai kerana platform yang ada pada masa itu lebih kepada hard copy platform dan salurannya sangat terhad. Jadi kalau kita bayangkan, dapatan itu menyatakan bahawa masalah kesihatan mental ada di kalangan dalam 3 orang 1. Kita 1, 2, 3, 4 garanti seorang ni dah ada masalah kesihatan mental. Siapa tak ada contoh. Kita rasa itu masalah kesihatan mental wanita ya. Kalau masalah penyakit kemurungan dalam 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang, 1 tu ada penyakit kemurungan. Wow. Kalau anxiety pula, di mana ia merupakan penyakit psikiatri yang paling banyak di dunia, ada 1, 2, 3, 4, 5 seorang tu ada penyakit anxiety. Namun maklumat ini tak sampai kepada target audience sebab caranya tidak ada. Namun apabila kita ada social media, kita dapati bahawa maklumat ini akan sampai dengan lebih baik. Jadi tentunya kita tidak dapat tidak menolak kemajuan teknologi dalam penyampaian kesedaran tentang kesihatan mental ini. Kerana macam mana impak positif dia? Dengan adanya kemudahan ini, kita individu ini yang mungkin jauh di antara satu sama lain, tapi connectedness tu ada untuk kita menyalurkan kita punya feeling kita. Macam Puan ada kata-kata tadi, dalam keadaan yang sunyi, sepi. Namun bila kita ada contact circle of friends with similar nature, dan kita tahu platform ini boleh digunakan to enhance positivity dalam diri sendiri, itu satu impact yang bagus, ya. Dia merupakan satu sumber maklumat. Apabila ada saja maklumat berkaitan dengan kesihatan mental, akan spread well to the nation. Dengan cara itu, kita sentiasa peka dengan perkembangan semasa. Tambah labah lagi, ada orang di kalangan kita ni, Tuan Amin, yang ada FOMO. Ya, iaitu of missing out. Betul. I nak tahu maklumat terkini. I nak tahu trend terkini. Jadi bila adanya mana ya? Kenapa I tak macam tu. Jadi apabila ada saja maklumat yang baru, I want to know. Jadi nampaknya ada impak yang baik. Namun macam Tuan Amin cakap tadi, how to control the dissemination of information. Impak yang negatif tetap ada juga. Kalau kita tak berhati-hati, macam mana benda ini akan meningkatkan stigma kepada masalah kesihatan mental, iaitu mereka akan menyebarkan berita-berita yang mungkin tidak benar, bukan fakta, tentang bahayanya insiden itu. Oh, siapa yang pelaku dia? Oh, dia ni ada masalah mental. Jadi sebaran ini akan menimbulkan ketakutan, keresahan kepada masyarakat bahawa di kalangan kita ini ada orang yang berbahaya kerana mereka ada masalah mental. Namun faktanya mungkin bukan tepat, ya. Yang keduanya, apabila rangsangan media ini tidak dikawal, maka timbullah kata-kata cyberbully di sini. Betul. Jadi cyberbully ini merupakan satu ancaman. Betul, terutamanya di kalangan budak sekolah. Kita dapat banyak rujukan di hospital disebabkan anak-anak kita ini yang mereka rasa sangat stressful disebabkan oleh media yang mengasingkan mereka. Aku tak akan kau body shaming macam ini. Jadi masalah mental mereka terganggu. Tak ada kroni lah. Bukan kroni. Betul, ya. Dan kita bimbang platform ini akan menyebabkan mereka mengambil masa yang panjang, Tuan Amin, ya. Dan ketagihan kepada platform ini, maka kesihatan mental mereka juga boleh terganggu juga. Dan kita bimbang sebaran maklumat palsu tentang mereka yang mempunyai masalah kesihatan mental ini akan mengeruhkan lagi suasana. Allah. Sungguh merisaukan. Dan benda ni bukan hanya di pejabat, di sekolah pun sama. Dr. Waramlah, kalau kita tengok KL ni, wilayah Persekutuan, Selangor, is a good place. Maju, teknologi. Kalau yang guna EV tu senang-senang nak charge mana-mana, lengkaplah kelengkapan kan. Tapi ada harga yang kita terpaksa bayar di sebalik kecanggihan itu, iaitu kerana teknologi yang tinggi,
demanding pun tinggi, expectation pun tinggi, maka stres tu ada, isu mental pun akan ada. So dalam Islam disebut al-wiqayah khairu minal ilaj, prevention is better than cure. So apakah bentuk intervensi untuk preventive measure ni? Sebelum berlaku apa-apa, ni dia kena buat. Dan benda ni kita nak bagi semua tahu. Yang kerja, yang muda, yang tak apa nak muda, yang muda, dia tahu kalau dia ada benda begini, apa patut dibuat sebagai intervensi awal. Dato' Aram lah. Terima kasih soalan tu Tuan Amin ya. So kalau kita tengok apa strategi pencegahan dan juga intervensi awal yang boleh kita laksanakan ya. Kalau kita tengok kita boleh buat di tempat kerja, kita boleh buat di sekolah, di komuniti pun kita boleh buat ya. So kita lihat di tempat kerja. So sepatutnya di tempat kerja majikan perlu sediakan satu dasar kesihatan mental ataupun mental health workplace policy, yang mana kita perlu ada satu sokongan ataupun perkhidmatan kaunseling secara profesional. Dan perkhidmatan ni perlulah bersifat berkecuali dan memelihara kerahsiaan sakit. Kita tak nak bila seseorang daripada pekerja yang jumpa dengan kaunselor di company masing-masing, tapi isu ni tersebar kepada rakan-rakan kerja yang lain. Yang itu satulah ya, perlu ada perkhidmatan dan sokongan itu ya. Kemudian yang kedua juga kita perlu ada latihan kepada pihak-pihak pengurusan tertinggi. Sebab apa? Sebab kadang-kadang pihak-pihak pengurusan tertinggi ni dia tidak nampak, dia tidak tahu apakah tanda-tanda awal simptom burnout di kalangan pekerja-pekerja. Sometimes bila kerja diberi ataupun terlebih terlalu banyak kita punya pejabat-pejabat kita ni nampak dia punya burnout ya. So itu dia kena cakna tanda-tanda awal tu ya. So latihan kita perlu pergilah pada top kan kita juga ya. Dan di samping itu budaya kerja yang sihat. So saya yakin semua pernah dengar ya, work life balance. So kita ada masa kita bekerja dan kita ada masa untuk keluarga kita lah. Di situlah kita perlu lihat di mana sekarang ni kalau kita tengok kita punya media komunikasi kita, WhatsApp, email masuk 24/7. Kan tak kira masa. Pukul 2 pagi kan. Jadi kat situ kita kena ada satu amalan yang kita menghormati ya, privacy ataupun dia punya masa untuk bersama keluarga ya, kecuali bagi isu-isu yang terlalu confidential berat lah, mungkin terpaksa diganggu lah ya. Kalau tidak kita menghormati boundaries. Itu sekali-sekala tu faham lah kan. Dengan hari-hari tak apa nak faham lah. Ya betul ya. Work life balance dan kemudian macam di bahagian penjawat awam kita ada juga mengamalkan jadual kerja secara fleksibel. Maksudnya kita boleh masuk jam 7 dan keluar jam 4 contohnya. Kita boleh masuk jam 8 keluar jam 5. Kita bagi flexibility kepada staff supaya mereka ni tidak terkejar-kejar menghadap lalu lintas setiap hari. So dia boleh arrange masa dia. Kalau rasa dia perlukan masa yang lama, dia masuk lewat sikit pukul 9, dia keluar lewat sikit pukul 6. Itu antara dia lah ya. Selain tempat kerja, di sekolah. Di sekolah juga kita ada program minda sihat sekolah ya, yang mana diterajui oleh guru-guru bimbingan berjaya dan kaunseling. Mereka menjalankan awareness, training, sokongan psikososial kepada pelajar sekolah dan juga intervensi juga. Kes-kes ringan biasanya kaunseling boleh handle. Mana kes-kes berat mereka akan rujuk kami di klinik kesihatan ataupun di hospital lah. Dan yang paling akhir sekali ialah yang paling penting dalam komuniti kita. So kita tahu kita ada hospital, kita ada klinik kesihatan yang yang mengendalikan kes-kes mental, tapi how about dalam komuniti sendiri? Jadi kat sini saya nak mengucapkan tahniah lah. Dekat depan ni kalau perasan ada 4 orang sebaris yang pakai vest. Mohon berdiri. Ini mereka ni kita punya pasukan K Mindset. Pasukan komuniti Minda Sejahtera. Ya, kita dah train mereka ni sukarelawan daripada ketua-ketua komuniti ataupun sukarelawan dalam komuniti untuk bantu jadi ejen kita. Mewar-warkan. Ini wira-wira kita ni. Talah Spiderman. Ya, betul. Mewar-warkan isu-isu mental di kediaman masing-masing ya. Bantu kita buat saringan ya. Dan inilah kita nak bila orang mereka ni akan approach kepada kita punya pasukan K Mindset, dan K Mindset ni akan linkkan dengan kami lah di peringkat fasiliti kesihatan. So yang itulah kita tengah work out sekarang untuk kita wujudkan di setiap komuniti yang ada lah. Sikit Puan Dr. Ram sebagai daripada Puan Anita, sebab Puan ada sebut tentang work-life balance. Ada juga orang dia mengalasankan work-life balance untuk malas. Dia tak ada work-life resistance pula. Mentang-mentang kita cakap pasal mental health,
Semua benda mental health alasan. Akhir sekali dia culas. Nak balance macam mana tu, doktor? Yang itu agak tricky juga Boleh off juga. level ni sangat. Off level. Tapi tak ada masalah lah. Memang kita pun perlu ada, kita mesti lihat jugalah bagaimana performance dia juga, ya. Dan kita tahu cara kerja dia macam mana, ya. Dan apabila kita berurusan, kita pun dengan kita punya anak buah, kita tahu yang kerja ni biasanya dia boleh buat, yang ini biasanya dia boleh buat. Dan juga waktu di luar waktu kerja tu kita hanya ganggu dia hanya untuk perkara yang penting sahaja, ya. Dan sometimes kalau orang yang suka culas ni, waktu kerja biasa pun dia biasanya performance dia agak tak berapa Ya, lah. tak tunggu mental health lah kan. Maksud dia healthy pun culas juga So maksudnya berbalik kepada integriti pula lah. Okey, Puan Anita, dalam round-round terakhir ni, Puan cukup aktif dalam menyediakan safe space ataupun ruang selamat kepada orang-orang yang berhadapan dengan situasi mental health ini. Jadi soalan saya, macam mana dalam dunia realiti hari ini kita yang penuh dengan kecaman cyber lah. Sebab saya tengok kecaman cyber ni, kalau tengok dia punya profile picture yang tukar kecam tu, tak sangka gambar dengan family, kadang-kadang pakai kopiah kan. Tapi maki tu, weh, tak cukup tanah tu kan. Tanpa rasa bersalah kan. Beramai-ramai pula tu. Kadang-kadang atas nama agama pula. Maksudnya normalisasi bully cyber ni dah normal. Tak ada rasa bersalah. Soalan saya, macam mana kita nak membina sistem, support system khususnya dalam dunia digital, dan kita boleh nak hapuskan mungkin sukar, tapi paling kurang lah sedikit demi sedikit kita menghakis budaya stigma ini. Silakan. Boleh. Terima kasih Tuan Amin. Soalan yang sangat baik. Memang betul kita melihat di media sosial, ya, netizens gemar untuk menghukum, menghakim. Mereka lah hakim segala hakim. Mereka lah Tuhan. Begitu. Jadi Jadi Israel pun koyak betul. sejahat-jahat Israel koyak. Jadi yang penting bagi saya adalah pertama sekali untuk kita tengok balik, reflect kita punya intention lah. Niat kita sebenarnya adakah benar untuk menegur ataupun apa sebenarnya di situ. Kedua, apabila kita nak hadir di social media adalah kita perlu boleh menegur tetapi dengan cara yang beradab, ya, jangan biadab. Sebab banyak netizens macam Tuan Amin sebutkanlah tadi, sangat mungkin biadab, maki, kita tengok profil dan sebagainya. Tak sangka. Tapi akhirnya kita hanyalah manusia lah. That is a lame excuse. Tapi kita tak ada profil yang orangnya sebegini sahaja yang maki orang lain. Contohnya, ya. So it can be anyone. Betul? Penghakiman, judgement ini orang kata tak ada stigma, ya. Semua sesiapa sahaja boleh menghukum sebenarnya. So how do we make social media ni ada satu tempat yang selamat? Okey, apa yang kita boleh laksanakan adalah kita perlu ada moderator yang terlatih, ya. Sebab kalau tak ada moderator, contoh kita ada grup WhatsApp ataupun kita ada grup di Facebook, kan banyak kan, kita ada community online, but you need a moderator that is trained, yang terlatih, supaya bukannya kita nak kata kita tak boleh ada konflik pasti berlaku, tetapi bagaimana we can do it in a gentle way, dengan datang daripada sifat empathy dan kasih sayang, ya. Kerana kita ni kan Tuan Amin dan semua, bukannya kita hadir untuk memberi solusi. Kita bukan hadir to fix anyone, you know, we are not there to fix problems. Tetapi kita di situ untuk memberi satu platform supaya kita dapat berbincang, betul? Kita dapat berbincang, kita dapat ada orang kata datang daripada sifat yang terbuka supaya kita dapat membina kefahaman. I think this is important, ya. Dan kalau kita dapat, orang kata datang daripada this intention, daripada niat yang sebegini, kita dapat mewujudkan satu platform ataupun digital world yang menyokong, yang orang dapat belajar daripada pengalaman orang lain, dan bukannya di situ to bash other people. Jadi ia dapat digunakan dengan satu cara yang positif, dapat dimanfaatkan oleh ramai orang, tetapi dengan cara yang betul. So I think this is really important. Dan untuk kita belajar cara komunikasi dan juga bukan saja literasi media itu sendiri, tetapi literasi kesihatan mental, nak menggunakan bahasa itu bagaimana. This is something that you need to learn sebenarnya. Kita bukan tiba-tiba hidup tahu literasi yang betul, literasi kesihatan mental ataupun vocabulary yang betul. So this is something
that we as masyarakat yang orang kata prihatin, masyarakat yang cakna perlu pelajari. Nak berada di media sosial boleh, tetapi datang daripada orang kata sifat bertanggungjawatan itu penting. InsyaAllah. Tepukan untuk Puan Anita dan puan-puan. Terima kasih. Tepukan untuk Dr. Warablah. Dan tepukan untuk Dr. Azizul. Hadirin sekalian, kita pun dah berada di penghujung rancangan. Dan sedikit kesimpulan daripada perbincangan kita. Bila kita berhadapan dengan orang yang berhadapan dengan masalah mental, dia tak semudah kita kata, oh kau tak semayang kot, oh kau kurang baca Quran kot, oh kau tak beriman kot. Kerana ingatlah, dalam surah Maryam ada wanita yang sangat beriman, wanita yang sangat mulia dan suci, nama dia Maryam. Ketika dia mengalami tekanan kerana kandungan dia difitnah, mengandungkan anak wanita dan sebagainya, Maryam mengalami tekanan. Tapi Allah Ta'ala tak turun ayat mengatakan bahawa Maryam kau tak beriman, Maryam kau tak semayang. Tapi Allah minta Maryam berada di tepi sungai, berada di sebelah pokok kurma, makan buah kurma. Ada di sana nasihat-nasihat yang berupa psikologi, apa lagi, kita dari segi sosial, dari segi minda dan sebagainya. Akhirnya kita mewujudkan ekosistem yang membina kesihatan mental yang positif, insya-Allah. Sekali lagi terima kasih kepada panel kita dan pada semua para hadirin sekalian. Ingat, kesihatan mental kita, tanggungjawab kita. Sesudahi dengan lafaz yang mulia, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di Hot FM Ibu. Baik, itulah dia sebuah perkongsian yang cukup menarik dan syarat dengan ilmu dan pengajaran. Jadi jelaslah bahawa kesihatan mental adalah tanggungjawab bersama, kerana kesihatan mental bukan hanya milik mereka yang sedang mendepan cabaran, tetapi milik kita bersama. Baiklah, sekali lagi kita berikan tepukan kepada tuan moderator kita dan barisan panel yang bersama-sama dalam dialog bicara bersempena dengan kempen Hentikan Stigma. Baiklah, sebagai tanda penghargaan kepada tuan moderator kita iaitu Tuan Amin Idris, dengan ini saya menjemput Dr. Sofia Muhammad Ramli untuk ke atas pentas bagi menyampaikan token penghargaan kepada Tuan Amin Idris. Kita dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Sofia dan sekali lagi berikan tepukan yang paling gemuruh kepada barisan panel kita dan juga tuan moderator kita Tuan Amin Idris. Lepas ni perlukan solusi boleh jumpa Pro Amin kita di mana di Hot FM. Okey, baiklah, seperti yang saya war-warkan. Okey, baiklah, seterusnya sekali lagi kita menjemput Dr. Sofia untuk memberikan sijil penghargaan kepada panel kita. Silakan. Dr. Warablah dan juga Puan Anita di atas kesudian bersama-sama dengan dialog bicara pada hari ini. Baiklah,